Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irham bin Ruslan Fazil daripada kelas Iman dan Kehidupan kumpulan B. Saya pemegang kad matriks bernombor D20231108-398. Okey, pada video ini saya akan membentangkan artikel ilmiah kajian saya yang bertajuk Kesedaran Masyarakat Islam terhadap Bahaya Syirik dan Khurafat, iaitu lebih kepada pengamalan tangkal dan azimat. Okey, kajian ini dijalankan kerana syirik dan khurafat merupakan perkara yang sangat dilarang dalam Islam kerana boleh menjejaskan akidah seseorang Muslim. Walaupun Islam menekankan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan penggunaan tangkal dan azimat masih wujud dalam masyarakat Islam pada masa kini. Kajian ini dijalankan bagi mencapai 3 objektif utama. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat Islam terhadap bahaya syirik dan khurafat. Objektif kedua ialah mengkaji persepsi masyarakat terhadap penggunaan tangkal dan azimat. Manakala objektif yang ketiga ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepercayaan terhadap penggunaan tangkal dan azimat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah soal selidik. Seramai 23 orang responden dalam kalangan masyarakat Islam telah terlibat dalam kajian ini. Soal selidik diedarkan secara atas talian dan mengandungi beberapa bahagian iaitu maklumat responden, tahap kesedaran terhadap syirik dan khurafat, persepsi terhadap tangkal dan azimat serta faktor yang mempengaruhi amalan tersebut. Data kajian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk peratusan bagi melihat tahap kesedaran dan pandangan responden. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi terhadap bahaya syirik dan khurafat. Responden memahami bahawa syirik dan khurafat serta menyedari bahawa amalan tersebut boleh menjejaskan akidah seseorang Muslim. Selain itu, majoriti responden juga bersetuju bahawa Islam melarang kepercayaan kepada perkara benda yang dianggap mempunyai kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kajian mendapati persepsi masyarakat terhadap penggunaan tangkal dan azimat adalah tidak seragam. Terdapat sebahagian masyarakat yang menganggap penggunaan tangkal hanyalah sebagai ikhtiar perlindungan diri dan tidak melibatkan unsur kepercayaan. Kajian juga menunjukkan bahawa amalan penggunaan tangkal dan azimat masih berlaku dalam masyarakat dan sering dikaitkan dengan adat serta tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Dari aspek faktor penyebab pula, kajian mendapati kekurangan ilmu agama merupakan faktor utama yang mendorong amalan tangkal dan azimat ini masih berlaku. Selain itu, pengaruh keluarga, persekitaran masyarakat, tekanan hidup serta keinginan mendapatkan perlindungan segera turut menyumbang kepada kepercayaan terhadap tangkal dan azimat ini. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran masyarakat Islam terhadap bahaya syirik dan khurafat berada dalam tahap yang baik. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian masyarakat yang keliru berkaitan hukum dan implikasi penggunaan tangkal dan azimat. Oleh itu, usaha berterusan melalui pendidikan akidah penting bagi memastikan umat Islam dapat dipelihara pegangan tauhid dan mengelakkan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sekian pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.